Inilah potret keluarga aku yang terpacak megah di ofisku untuk mengingatkan aku kepada legasi keluarga. Pengasas syarikat Armada diturunkan kepada anaknya Arman, seterusnya pada Amir dan kemudian aku, Amirul. Tapi sejujurnya, aku tak nak. Aku tak nak ambil alih. Aku tak nak. Semua ni dunia tipu-tipu je. Kalau boleh, aku tak naklah lahir dalam keluarga yang hanya pandang dari nilai materialistik saja. Tengok ayah aku. Sikit-sikit nak tunjuk degah. Terpaling kaya lah katakan. Sekejap-sekejap berparti bagi nak arak. Dan muncul kat tempat-tempat yang aku sendiri pun tak berani nak sebut. Ini ke legasi keluarga aku? Aku tak nak. Aku tak nak! Assalamualaikum, Pak. Sekejap. Pak kat mana ni? Kenapa bising sangat? Sekejap. Memang Miro ada benda nak bincang dengan Papa. Miro memang tak boleh nak handle company ni. Miro dah cerita banyak kali dah tapi Papa tak pernah dengar. Dan Miro pun macam... Papa mabuk lagi kan? Sampai bila Papa nak insaf lah? Dah lah, Pak. Memang Miro buang masa je cakap Papa lah. Miro benci dengan keluarga ni. Memang Miro benci dengan company lah. Ya Allah. Tak apa. Cik selalu lepak sini ke? Ya, saya suka warisan Armada sebab gaya yang dibawakannya unik. Lah, company jual tech estate je pun. Tak ada apa sangat lah. Namun, setiap karya yang ditenung ada kisahnya. So kau ni macam fans warisan Armada lah. Sebab style kau ni pun macam yang model yang company selalu promote tu. Boleh dikatakan begitu. Aku Amirul. Aku Leha. Singkatan dari Zaleha. Sejujurnya kan, first time tau aku jumpa orang yang minat gila dengan warisan Armada. Sebab kau ni siap tiru style bagai. Sebab benda tradisional macam ni, mana ada orang muda minat sekarang. Salah tu. Nampaknya kau tak nampak lagi nilai selai kain. Nilai apanya? Orang-orang yang handle company ni pun korup. Mari saya tunjukkan. Let's go! Okay. Bunyi gitar dramatis, tidak sabar si gadis manis dengan lagu rancak gembira, hatinya rindu tergoda ingin dapat dengar dari sukaria. Sungguh merdu lagu ini, siapa mahu boleh menari. Pilih satu tenang sendiri atau kasih dan manis. Kalau sudi mari kita menari. Aku suka dia lepak Leha. Dia sangat berbeza tau dengan perempuan yang aku pernah jumpa sebelum ni. Even vibe dia tu memang berbeza sangat dengan vibe family aku. Macam family aku, more like suka tunjuk kemegahan, kekayaan ke orang lain. And the vibe, pembawakan dia, nilai dia more like untuk kebaikan. So, I think orang macam dia yang lebih sesuai untuk handle warisan Armada. Dan she's very humble, very sangat baik. Dan sometimes dia suka cerita pasal sejarah tau. Ya, secara random. Then she always like bring it into a good light and bagi lesson. Yeah, she's very unique. But sometimes dia agak pelik. Dia ni nampak macam mana? Ya,
Sekejap. Aku tak ada dua gambar dia. Yang kita orang pun tak pernah tak gambar sekali. Tak apalah, by the way, esok pun kita orang akan jumpa lagi. And maybe aku boleh tanya terus dengan dia, like, why she is the way. Sorry Leha, aku baru habis meeting tadi. Tak apa. Lagipun cantik kan tempat ni. Wow, cantik tu tempat ni. Sebab kenapa saya bawa kat tempat ni, ada benda yang saya perlu ceritakan. Oh, macam cerita sejarah silat random yang kau selalu cerita kat aku tu. So macam, tak apalah, aku suka dengar. Sebab suara kau ada vibe audiobook yang ada accent dengan gaya cerita bagai. Tak apalah, kau cerita je aku dengar. Baik. Masa ni masa zaman perang. Di mana askar asing turun daripada langit dan bumi. Anaknya yang satu itu disembunyikan dalam raga buruk dan lama. Mereka sedang kucak-kacirkan kampung kita. Armada dengar ya cakap mak. Tolong teruskan hidup untuk mak. Hanya sehelai kain dan doa yang mengiringi. Masa itu, cuma Tuhan tempat bersandar. Saya, seperti anda semua, datang dari waktu susah. Saya berdiri di sini dengan kejayaan membina syarikat ini, membawa nilai-nilai yang didukung mak saya Zaleha dan pengorbanan yang dibawa beliau. Saya berharap dengan anugerah Tuhan berikan kepada saya ini, saya dapat memayungkan keselesaan pada generasi hadapan. Harapan saya, nilai yang menyelimuti kejayaan ini tidak akan terhakis di arus kekayaan. Jadi kau Leha? Leha? Leha?